Tak lupa dah hari nak pindah Tuhan mati hari dah nak pergi tu. Siap barang-barang buku ken ya benoleh. Harap tak bawa duduk di rumah tu lah jauh. Tu berlama-lama ketika batas spek harum begah padi begah. Bukan mati tunggu lagi tu tak balas dah. Dialek Hulu Kedah. Bunyi dia best kot. Tapi pasal apa sekarang ni ramai sangat dah tak guna dialek ni? Lagi-lagi generasi muda macam aku ni. Okey, sebelum tu nama aku Anis Akmal. Aku memang dilahirkan dan dibesarkan di Kedah. Yep, dan aku anak jati Kedah. Yang ni aku punya abah. Abah aku ni orang Perak, aka Banjar. Yang ni pula mak aku. Mak aku ni memang sama dengan aku, ori padi juga. Dan mak aku ni orang Hulu Sek. Kalau mak sembang dengan Pak Lang mesti bunyi macam ni. Hari pun kamu telefon ke aku nak apa kan ni? Beri duit RM30 beli makan-makan di Merzal. Semarai tak jadi. Tiba-tiba kan satu idea ni terlintas dekat fikiran aku. Aku nak buat dokumentari pasal dialek Hulu Kedah. Apa yang aku nak capai supaya generasi muda pada hari ni tahu pasal pendedahan dialek ni. Bagi aku, bahasa ni adalah warisan kita. Dialek Sek, dialek Baling, itu yang dinamakan sebagai subdialek dan juga dinamakan sebagai dialek Hulu. Kalau nak bandingkan dengan belah Padang Terak, belah Baling tu bahasa dia lebih kurang juga nak sebalah kan. Tapi kalau dengan Lostar, dengan Sungai Petani tu dia beza dia tu jauh sangat lah. Kadang-kadang kita bercakap pun dia memang tak faham. Kadang kalau lepok kawan-kawan kampung cakap kampung kan. Kalau macam lepok kawan kalau menengah ke kawan you ke dah kena ikut dialek demo bukan sebab kita lupa daratan ke kacang lupa kulit ke podok ni. Sebab kadang demo tak faham kita cakap apa. Lepas tu kena cakap luar lah. Harapan aku supaya anak cucu kita nanti dapat tahu pasal warisan ni.